Assalamualaikum boh. Boh, saya nak tanya sikit. Kita tengok awak duduk kayu di atas ni tau. Tengok belakang ni duduk atas trainer. Lepas tu kita ada simulation. Jadi terang sikit untuk orang nak tahu benda sebenarnya function dia ni. Ini simulator kita untuk training, indoor training lah. Indoor training ni means kita untuk kita maintain kita punya performance, kita punya prestasi semasa. So kita gunakan smart trainer, smart trainer. Lepas tu kita gunakan TV yang ada dia punya power watt yang kita boleh tahu cadence kita, boleh maintain kita punya watt. Sama macam kayu kat luar. Sama macam kayu dekat luar. So bila kita consistent watt tu dan kita buat sama dekat on road, dia akan jadi yang samalah watt tu. So ini ialah simulation untuk kita training. Jadi benda ni jual? Ya, benda ni kita ada boleh dapatkan kat mana-mana kedai-kedai basikal lah. Smart trainer ni ada macam-macam brand dan kita gunakan sistem Zwift. Zwift ni kita boleh terus subscribe dekat punya handphone ataupun kita punya laptop lah. Jadi maksud dia kalau benda ni sama macam kita kayu atas jalan, kalau kat luar cuaca buruk, banjir, hujan pun, jadi kita tetap boleh teruskan training kita. Kalau cuaca dekat luar tak elok, tak sesuai untuk kita keluar training, kita boleh training dekat atas ni. Lepas tu dia boleh monitor kita juga ni? Ya, dia boleh monitor everything lah daripada segi heart rate, watt, power watt yang kita maintain untuk seharian. Dia boleh maintain prestasi kita, tu yang penting lah untuk kita buat simulation macam ni. Terima kasih boh. Yeah. Let's check it out.